Aku selalu berangan nak camping dekat hutan pinus Bandung. Tapi aku masih di Malaysia, cuma bezanya view dekat sini pun ala-ala pinus vibe dengan kabus dan udara sejuk yang buat hati rasa tenang gila. Lokasi camping kali ni Rainforest Park Genting Sempah, tempat yang bagi feel jauh dari kesibukan bandar, padahal tak sampai sejam je daripada Kuala Lumpur. Campsite ni memang sesuai untuk family dan juga geng beginner camper. Simple, selesa tapi tetap rasa adventure. Campsite ni ada 2 jenis tapak. Tapak ground dan tapak yang aku pilih ni jenis platform. Kali ni aku pakai kemah L&T Antariksa. Pasang kemah pun rasa syok je sebab udara dekat sini sejuk dan nyaman. Memang lain vibe dia. Tenang, tak panas langsung. Walaupun tak ada sungai, tapi suasana hutan dengan kabus perlahan-lahan datang tu dah cukup buat kita lupa sekejap kesibukan bandar. Just layan momen camping yang simple tapi penuh nikmat. Momen paling kami suka bila senja mula menjelma. Matahari perlahan-lahan tenggelam, kabus pun datang menyapa. Vibe ni lah yang aku tunggu-tunggu. Memang layan habis. Bila malam suasana jadi makin tenang. Tengok camper lain sibuk bakar barbecue, pasang lampu sambil bunyi cengkerik dengan langit penuh bintang. Kami masak makanan panas, layan dengan cuaca sejuk. Nikmat dia memang susah nak cerita. Dan yang paling best, boleh santai layan movie dengan family. Rainforest Park Genting Sempah ni memang pot wajib cuba kalau korang nak rasa gabungan hutan dan cuaca sejuk. Tapak platform dia pun ada privacy, jadi selesa untuk family. Percayalah geng, sekali datang sini, confirm korang akan rindu nak repeat balik.